Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bertemu lagi kita di TV PSS Baginda bersama saya, Puteri Noidina binti Normat Rehan, pengacara anda pada hari ini. Majlis yang disempurnakan oleh Inspektor Sutri bin Patang, Pegawai Perhubungan Sekolah. Ini pastinya merupakan sebuah detik yang sangat bermakna bagi semua pemimpin pelajar yang telah dilantik. Hari ini, kita berpeluang untuk bertemu bual bersama ketua pelajar kita yang baru sahaja menerima watikah pelantikan dalam majlis watikah pelantikan pemimpin murid bagi sesi 2025 dan 2026 di peringkat sekolah yang berlangsung pada 17 Mac di Dewan Perdana SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Untuk itu, mari kita dengarkan pendapat dan perasaan daripada ketua pelajar kita mengenai pelantikan ini. Boleh memperkenalkan diri anda dahulu? Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Hazami bin Adri Nizam dari kelas 5B. Baiklah, untuk soalan pertama, bagaimanakah majlis ini dapat memberi kesan kepada semangat dan motivasi saudara sebagai ketua pelajar? Baik, antara kesan majlis ini kepada saya sebagai seorang ketua pelajar adalah majlis ini telah memberikan saya satu tanggungjawab yang sangat besar dan jawatan yang terlalu besar di sekolah ini iaitu sebagai ketua pengawas. Selain itu, sebagai ketua pengawas, saya sentiasa mengingat satu kata daripada guru saya yang telah mengajar saya selama ini, iaitu setiap pemimpin yang bertugas dan tugas tersebut adalah satu ibadah. Dan juga pemimpin-pemimpin ini jugalah yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini, insyaAllah. Jawapan yang sangat menarik. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah perubahan atau inisiatif yang saudara ingin perkenalkan dalam sesi kepimpinan saudara? Baik, dalam kepimpinan di bawah saya sebagai wakil daripada AJK Tertinggi Pengawas, saya ingin memperkenalkan satu buku panduan pengawas kepada semua pengawas-pengawas yang lainnya baru masuk dan yang telah lama baru masuk. Buku ini juga mengandungi tugas-tugas sebagai tugas-tugas di dalam dewan dan juga di tempat-tempat yang lain. Dan juga kita akan memperkenalkan biro-biro dan juga carta organisasi pengawas pada tahun 2025. Selain itu juga saya ingin menambahkan SMK DAP untuk mempunyai satu tie clip yang sedang saya pakai sekarang ini supaya sekolah kita dilihat lain dan juga dilihat unik oleh sekolah-sekolah lain. Itu satu cadangan yang sangat bagus. Baiklah, soalan terakhir kita. Apakah harapan saudara kepada semua pasukan pengawas pada sesi tahun ini? Baik, saya berharap semua pengawas dan juga pemimpin-pemimpin muda seperti PRS, kooperator dan juga jawatan-jawatan yang lain boleh memberi komitmen dalam setiap jawatan yang anda pegang. Dan juga jawatan-jawatan ini mempunyai satu tanggungjawab, dan tanggungjawab ini bukan diberi oleh guru-guru anda, tetapi tanggungjawab ini telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi laksanakanlah tugas ini dan tanggungjawab ini. Maka tamatlah sesi temu ramah kita bersama saudara Hazami. Sekali lagi saya ucapkan tahniah ke atas pelantikan saudara pada hari ini. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Baik, sama-sama. Demikianlah sesi temu ramah kita bersama ketua pelajar yang baru. Jelas bahawa kepimpinan bukan sekadar satu gelaran tetapi ia merupakan satu tanggungjawab yang besar yang memerlukan dedikasi dan komitmen. Semoga barisan pemimpin pada tahun ini dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah serta menjadi inspirasi kepada semua pelajar SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Terima kasih kerana menonton video temu ramah pada hari ini. Nantikan lagi perkongsian yang menarik daripada kami, TV PSS Baginda. Hingga berjumpa lagi. Bye.